Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita melalui dua raya, itu raya Aidilfitri dan juga raya Aidil Adha. Selang sebulan, Aidilfitri dengan Aidil Adha sebulan lebih lah. Kita sebulan lebih, agak 2 bulan juga. Jadi dua raya yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganti kepada dua raya yang diamal oleh penduduk Mekah sebelum itu. Penduduk Mekah itu penduduk jahiliah ketika itu. Jadi raya ni ada ganti kepada raya yang mereka sambut. Jadi Allah kekalkan antara perayaan yang Allah kekalkan yang diamalkan sebelum Islam dan Allah kekalkan selepas Islam. Cuma cara sambut tu berbeza. Namun raya bagi kita adalah ramai yang besar, itu raya Aidil Adha. Tapi orang sambut lama raya Aidilfitri. Saya rasa kuat suara saya kot, pasal tak pakai mic. Kuat lagi ya. Okey ya. Saya boleh, suara saya ni saya boleh kuat lagi ya. Jadi muslimat boleh dengar okey Jadi nak beritahunya ialah raya yang kita sambut ini, iaitu raya Aidil Adha ini, raya terbesar. Itu Aidil Adha. Okey, raya Aidil Adha dia sambut hari pertama dan disudi dengan 3 hari tasyrik. Di mana kita takbir 4 hari berturut-turut. Berbanding dengan hari raya Fitri, kita hanya buat 1 hari saja. Okey, cumanya Aidilfitri ini namanya Syawal. Oleh kerana Syawal tu sebulan, kita sambut sebulan. Nama di Syawal tu sebulan kan. Tapi Adha ni 4 hari tu je. Sebab Adha ni dijalankan pada bulan Zulhijjah. Kalau bulan ni bulan Adha, mungkin orang sambut sebulan juga. Faham tak? Okey. Itu beza. Cuma kalau kita nak bandingkan mana satu raya yang besar akbar, itu raya Aidil Adha tu lah yang kita baru sambut baru ini, dan berapa lepas lah bulan 2 hari, iaitu hari tasyrik, betul tak? Jadi alhamdulillah 2 hari raya yang kita sambut yang mana bagi membesarkan Allah Ta'ala. Kedua-dua raya yang kita sambut itu adalah bagi membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin hadirat insya-Allah Ta'ala, malam ni insya-Allah kita tengok pada Musa 13, tajuk akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Sebenarnya saya seorang je pun kitab ni, kalau tak ada kitab pun. Okey, saja beritahu Musa 13. Bolehlah kalau orang nak buat report kan. Ustaz orang ngajar kitab apa? Kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni bukan kitab Wahabi ke, kitab apa ni, macam-macam kitab lah Syiah ke tak. Ni kitab ni Akidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Tuan Haji Said Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Jadi saya biasa duk guna kitab ni lama dah, dulu lagi. Dah banyak orang guna kitab ni, sebab ulasannya dalam bahasa moden lah. Kita ada 2 versi, satu Rumi, satu Jawi, ada dua. Jadi akidah seseorang yang berasaskan keterangan dan dalil. Tapi kita tak melalui itu, kita melalui keturunan. Betul tak? Kita melalui keturunan. Kita tak perlu dalil, kita tak perlu pada keterangan. Memang daripada keturunan, disebabkan dalil. Ibu dan bapa kita daripada Islam, maka lahirlah kita seorang Muslim. Okay. Dia macam ni juga orang Melayu. Orang Melayu ni pandai cakap Melayu, tapi bahasa Melayu tak pandai. Orang Melayu ni lahir cakap Melayu, tapi bahasa Melayu tak pandai. Cakap Melayu pandai, bahasa Melayu pandai, grammar dia tak pandai, nak buat karangan susah, tak pandai nak buat ayat-ayat, tak pandai. Sama lah kita dalam Islam, tapi belum tentu kita tahu Islam. Begitu. Belum tentu kita pandai Islam, walaupun lama kita di Islam.
Sama lah bahasa, kita kena belajar. Begitu juga agama, kita juga kena belajar. Okay. Walaupun kita Islam tu bukan melalui keterangan dalil-dalil, tapi kita perlu juga belajar keterangan tu, belajar dalil-dalil tu, supaya kita lebih faham mengapa kita ni berada dalam agama Islam. Kalau tidak, kita termasuk dekat orang yang jahil. Islam saja, tapi tak tahu apa benda. Tak, apa yang menyebabkan batal akidah tak tahu. Okay. Buat ulasan, berbagai ulasan, ikut pandangan sendiri. Jadi kita sebenarnya kena buat teguran. Anak-anak kita, saudara mara kita, cucu cicit kita, jangan mengulas agama ni mengikut pandangan sendiri. Kita kena bermula daripada rumah ni, daripada rumah kita sendiri. Beritahu isi-isi kita ke, siapa kita ke, beritahu. Jangan ulas agama mengikut pandangan kita. Okey, rujaklah kepada alim ulama, bertanyalah kepada mereka, atau datang sendiri ke madrasah-madrasah, ke surau-surau, ke masjid-masjid, belajar kat situ. Kita ni kat Selangor ni untung, sebab banyak surau masjid yang adakan kuliah, tapi orang je tak mari. Gitu, orang tak mari. Tapi tuan-tuan, tak mari tu akan dipersoalkan Allah. Itu bahayanya. Kalau tak nak dipersoalkan Allah, goboh semua surau-surau ni. Jangan dekat kuliah. Jadi Allah tak bersoal lagi. Bila Allah tanya, sebab apa tak datang kuliah? Sebab tak ada buat kuliah. Itu jawab kita. Tapi kita tetap bertanggungjawab, tetap dipersoalkan ke atas yang bertanggungjawab, yang ada kuasa. Kan, mara aminkum munkara fayughayyir bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bil qalbi, fa inna adhafu iman. Kita ada kuasa, kita ada wang, kita ada duit, kita boleh bina masjid surau. Kenapa tidak bina? Juga akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Sebab dalil nakli, dalil akal lah. Nakli bukan akal, sorry. Dalil yang dipindah daripada Al-Quran dan hadis, itu akli. Suara dia suka Ustaz Fuad. Okey. Ini akal. Nakli ni pindah, nakal lah. Bahasa Melayu kata nakal. Kan? Nakal. Nakal daripada itu, daripada ni. Okay. Ini nakli tu dia pindah daripada nas. Kalau sebut dalil nakli ni, ada dalil datang daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Dan juga daripada nakal, juga daripada ijtima' ulama', dan juga daripada semua daripada sahabiah-sahabiah, daripada sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi juga menyumber kepada syariat. Sebab apa sahabat Nabi ini disumber kepada syariat? Kerana sahabat Nabi itu hidup bersama Nabi SAW. Dia tahu bagaimana wahyu diturunkan. Antara syariat yang tak diamalkan zaman Nabi, tapi diamalkan di zaman sahabat, seperti salat tarawih 20 rakaat yang diamalkan oleh Sayyidina Umar Khattab. Nabi tak buat, tapi Sayyidina Umar buat. Begitu juga solat sebelum solat maghrib. Okey. Diamalkan oleh penduduk Madinah. Ada riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, dia kata ada meriwayatkan bahawa kita datang ke Madinah, mereka menyangka bahawa orang dah solat maghrib. Rupanya orang baru solat sunat maghrib. Gitu. Ini dalil yang kuat yang dekat itu amal. Kalau ikut penduduk Madinah dulu, dia solat tarawih 60 rakaat. Penduduk Madinah dulu. Hak Mekah 20, Madinah 60. Lain tu. Maknanya kuat dia orang, 60. Kita 8 cukup dah, sedar dah. Sebab apa? Sebab nak itu pun tadarus tak cedah. Tapi ya sungguh tuan-tuan, kita ni buat tak apa, buat sikit tak apa, tapi Nabi kata biarnya berkualiti. Tak nak? Sikit tak apa. Kita malam-malam kita cuba bangun malam. Buat malam susah nak bangun tu. Tak? Jadi kalau kita buat isyak tu, tarawih tu sedikit, kita usahalah untuk bangun malam tu. Itu sangat berguna untuk kita, buat manfaat kita bagi bangun malam, ya. Okey. Atau dalil akli, dalil akal. Akal ni macam mana? Akal tu perlu digunakan kerana untuk memahami nas-nas nakli tadi.
sumber Al-Quran, sumber hadis yang perlu difahami oleh akal. Akal ni akan digunakan untuk memahami sumber-sumber tadi. Sumber-sumber tadi. Kedua, akal juga melihat suasana, melihat keadaan ciptaan Allah SWT juga daripada akal. Kerana pada zaman Abbasiyah berlakunya pertumbuhan ilmu, sehingga tidak terkawal. Bukan saja ilmu, bahkan Islam tersebar luas pada zaman kerajaan Abbasiyah. Akhirnya penggunaan akal tu menjadi keterlaluan. Sebab nak berhujah dengan orang bukan Islam, tak. Jadi takkan nak guna Al-Quran, mesti nak guna akal. Tak nak berhujah dengan orang bukan Islam. Akhirnya penggunaan akal tu menjadi berleluasa. Akhirnya sumber-sumber agama tu, Quran hadis tu ditepikan. Akhirnya lahirlah golongan Mu'tazilah. Walaupun ada orang kata Mu'tazilah tak sesat, ada orang kata begitu. Dan golongan mereka ni, walaupun dia dikatakan golongan Mu'tazilah, tapi golongan ini jugalah yang banyak yang menyelamatkan orang. Tapi disebabkan oleh penggunaan akal keterlaluan, akhirnya mereka tu terpisah. Akhirnya jadi tak betul. Antara pegangan mereka ialah dia menganggapkan bahawa Al-Quran itu ada baru. Itu jadi terpisah kat situ. Dia banyak pakar yang terpisah, menyebabkan antara golongan Mu'tazilah. Sebab golongan Mu'tazilah dia disingkirkan lah. Disingkirkan. Okey. Adalah akidah yang sahih dan sah imamnya. Nak kat situ lah, supaya imam kita sah. Dan mereka tidak termasuk dalam firqah orang yang muqallid yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan imam mereka. Pakai ikut-ikut je. Imamnya pakai ikut-ikut. Macam kita lahir dari Islam, tapi kita nak belajar, begitu. Pakai ikut-ikut je. Silap buat, orang sembahyang, kiblat dia, sembahyang dia belakang kiblat. Dah dia pakai ikut orang. Tak. Tapi berlaku, benda tu tetap berlaku. Ada golongan yang orang-orang yang tersesat. Tak. Jadi tidak dapat tidak, kita mesti sumber yang sahih. Kita mesti belajar. Tak mesti belajar. Bukan nak kata kita orang agama semacam saya pun kena memutalah, kena belajar, kena macam-macam ni. Sebab ilmu tu luas. Tak, kita belajar di kuliah dulu, belajar di kuliah je. Belajar kerana nak pesa je. Tak. Boleh ilmu tapi itulah. Biasalah, dah belajar hafal, lepas tu lupa. Tapi bagi tak nak lupa tu, kena mula mutalaah lah, belum kaji lah. Kena mengajar. Kalau tak mengajar, hilang ilmu. Hilang ilmu. Sebab sebelum kita nak mengajar, kita belajar dulu, kita mematah dulu. Mengenai ilmu tu kita semai dalam diri kita baru kita mengajar. Tak mudah nak mengajar. Tauhid sebagai ilmu di zaman Rasulullah SAW sebenarnya belum wujud lagi. Tauhid ini satu nama yang diberi. Dan Nabi tak ada pun, tajwid pun tak ada. Ada tapi tak ada nama. Tak ada nama, belum diberi nama. Tapi benda tu dah wujud. Ilmu dah wujud, hukum fiqh dah wujud, semua dah wujud. Cuma zaman Nabi kan, orang ikut apa yang Nabi sebut saja. Bila dia di zaman tabi'in tu, untuk memudahkan orang, jadi diberi nama tu, nak asingkan. Ini mutahid, satu grup buat classify kan, grup-grupan ni satu topik-topik, di topik-topik kan. Itu jadi berlakulah berapa nama. Tak, akidah, tasawuf, fiqh dan sebagainya. Dan semua tu sebenarnya termasuk dalam ilmu syariat. Sekarang ni orang faham ilmu syariat tu, ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Sebenarnya ilmu syariat tu merangkumi 3 ilmu. Akidah, fiqh dan falsafah tu akidah, dan juga tasawuf. Ketiga-tiga itu sebenarnya ilmu yang termasuk syariat, ilmu syariat. Dan ilmu syariat diberi 3 tu lah. Tapi orang sekarang faham bila awak belajar apa, kuliah apa, syariat.
keluar kuliah syariah. Padahal kuliah itu sebenarnya kuliah fiqh lah. Itu. Tapi nama syariah. Tapi kuliah syariah itu tidak mewakili semua ilmu. Ya, tak mewakili semua ilmu. Cuma saya sebut tadi bahawa sebenarnya ilmu yang kita ada ni, yang ada dah termasuk dalam ilmu-ilmu syariat. Apa makna ilmu syariat? Ilmu yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Atau ilmu ilmu zaman sebenarnya tiap wujud. Sekalipun para ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah. Tauhid apa dia? Tauhid dia perkataan ahadun. Okey, ataupun dengan makna satu. Okey. Makna satu. Tahu dia asal pangkat dia tawahhada. Tapi tawahhada daripada ahadun lah. Ahadun tu ataupun wahid. Wahid itu satu. Dengan maksud ilmu tauhid ni apa? Mana ilmu yang nak mengajak orang supaya sembah Allah yang satu. Dan mengajak orang daripada menyembah Allah satu ni berlaku sejak zaman Nabi Adam AS. Itulah tujuan Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah. Itulah hanya tujuannya, nak mengajak manusia ni kembali kepada Tuhan yang satu. Pada mereka yang dah mengenal Allah Tuhan satu, tak salah dah. Yang belum mengenal, itulah daripada zaman hari ini. Walaupun Nabi dah tak ada, tujuan itulah kita nak bawa manusia ni supaya menyembah Allah yang satu. Jadi menyembah Allah satu ni banyaklah pengertian dia. Cara kita berpakaian, cara kita makan, cara kita minum, semuanya ke arah mentauhidkan Allah, ke arah penyembahan kepada Allah. Orang faham menyembah ni sembahyang je. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Orang faham ya'budu tu sembahyang, menyembah. Tak, dia luas. Bersembahyang saja, berpakaian. Kan itu ada orang sembahyang tapi tak tutup aurat. Sebab dia rasa sembahyang tu sahaja perintah Tuhan, pakaian tidak. Sebab dia tak faham apa itu konsep sebagai hamba kepada Allah. Liya'budun itu maksudnya mereka itu menjadi hamba Allah. Aku tidak menjadikan manusia, mereka itu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke arah tu. Ini tahu ini. Ya? Lambat sangat apa? Memang mana ni? Itu pasal jalan. Okey, perjumpaan. Ya. Benar saya. Sama hari surah ni pun anak semua saya. Okey. Tak apa. Ke mana-mana tak apa. Okey. Jadi kita sambung lagi. Itulah ceritanya. Apa makna tauhid? Tebal-tebal buku macam ni pun tujuannya nak supaya kita ni faham. Supaya menjadikan Allah tu Tuhan yang satu. Kita kata lekeh Tuhan. Oh, saya faham dah ustaz. Tak juga. Sebab kita nak faham lebih lagi. Maksudnya kita jadi hamba Tuhan ni bukan sekadar tak sembahyang, tak, lebih pada tu. Dia nak belajar ni, ini ada kupasan dia. Macam tu ya. Okey. Ilmu tauhid tumbuh selepas Rasulullah SAW wafat. Macam saya sebut tadi ya. Semasa hayatnya Rasulullah SAW telah mentarbiah, mendidik dan mengasuh sikap dan watak bertauhid kepada para sahabat, kepada para sahabat di dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari, dengan memberi contoh teladan selaku seorang Rasul, dengan peribadinya sebagai seorang insan yang hidup bertauhid. Selama Nabi berada di Mekah 13 tahun di Mekah, itu boleh pembentukan akidah. Masa di Mekah tu syariat solat belum turun lagi. Di penghujung tu, sebelum hijrah Madinah, baru turunnya syariat solat. Okay. Sebelum itu amalan solat ni mengikut amalan-amalan umat terdahulu. Dia dua rakaat pagi, 2 rakaat petang. Dia ada 2 waktu, pagi dan petang. Lagipun sebelum Nabi SAW itu
dia terputus. Terputusnya Nabi. Tak ada Nabi masa tu. Tak ada Nabi masa tu. Dia panggil syariat terputus masa tu. Tak ada. Yang diceritakan yang sempat zaman tu adalah Waraqah bin Nawfal. Itu ada kata bapa saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Ada kata anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Waraqah bin Nawfal tu, dia buta kan. Bila dia dengar nama Muhammad, inilah seorang rasul yang akan datang pada akhir zaman. Sebab zaman dia tak ada Nabi. Zaman sebelum tu terputusnya Nabi. Zaman bapa kepada Nabi, mak dia, zaman-zaman tu terputus Nabi. Cuma kisah di Mekah tu terlalu panjang kisah dia. Terlalu kisah panjang. Sebab sebenarnya asal di Mekah tu tak ada berhala-berhala, tak ada. Berhala tu dibuat daripada Yaman. Kerana ada seorang pembesar Mekah, dia pergi ke Yaman. Dia tengok orang sembahyang ada patung. Jadi patung tu jual dia untuk nak gambarkan Tuhan, nak supaya biar ada Tuhan. Gitu. Sebenarnya Allah tak berhajat kepada manusia adakah sesuatu ganti kepada Tuhan. Tak. Okey. Jadi dia pikullah, bawalah berhala-berhala tu ke Mekah. Dan semangat tauhid ini tertanam di dalam hati seorang yang beriman. Sebab apa? Sebab sebenarnya iman itu ataupun adanya Tuhan itu telah wujud setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dah ada. Okey, dah ada setiap manusia dan ciptaan Allah dah ditanamkan sifat adanya Tuhan. Cuma nak percaya tidak saja, nak berpegang tidak saja. Tapi setiap ciptaan Allah dah semaikan benda itu. Adanya Tuhan, kepercayaan Allah tu dah ada. Kan kita tengok anak-anak, budak-budak kecil, budak tadika dah ajar tentang Allah, dia boleh faham tu. Tak ada nak percayaan Tuhan, tak ada. Sebab diri benda tu dah ada, dah wujud. Cuma untuk diuraikan, untuk dicungkirkan saja. Benda dah ada kan? Walaupun dia tu komunis, walaupun dia tu ateis, walaupun apa agama pun, dalam jiwa di setiap manusia ada dia Tuhan. Cumanya ada yang silap langkah, tersilap langkah, seleweng, sesat dan sebagainya. Itu je. Kalau tidak, tak ada orang percaya pada Tuhan. Walaupun dia Hindu, walaupun dia Buddha, walaupun dia Kristen, tapi dia percaya dia Tuhan. Tapi cara mereka itu salah, tidak mengikut syariat agama. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia. Berkembang ke pelosok dunia. Kita boleh lihat mana-mana negara ada orang Islam. Mana-mana negara ada orang Islam. Nak buktikan, terutama pada zaman-zaman sahabat sampai ke Rom dan Parsi. Kuat tu kerajaan Parsi dengan Rom masa tu, dua kerajaan kuat. Tapi kedua-dua kerajaan tu tumbang. Dengan kekuatan Islam itu, kekuatan tu datang daripada akidah, pegangan, kesanggupan mereka itu kepada agama. Sanggup mati. Kerana tu tahap iman kita ni, level iman kita ni adalah tahap paling tinggi adalah sanggup mati kerana agama. Saya tak pasti saya ni sanggup mati tak. Untuk berperang tu saya tak pasti. Kena cuba dulu. Tak cakap sekarang tak. Tapi kata Allah, walaula nafara min kulli kufratin minkum, walaula nafara, kata Tuhan, kalaulah semua orang pergi berperang, tak, semua pergi berperang, tak ada lah hak nak mengajar. Macam tu lah. Jadi orang Tuhan hak tak mengajar ni pergi perang, tinggal saya kat sini. Tak ada. Kalau saya mati, siapa nak mengajar? Jadi tak apa lah, saya tak pergi perang. Tuan-tuan yang ni
yang muda-muda ni apa? Okay. Mati syahid dapat syurga Allah. Betul tak? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashur. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati, kata Allah. Bahkan mereka kita hidup. Walakin la tashurun, kamu tak mengasai bahawa mereka itu hidup. Tak mati, orang mati syahid ni tak mati. Mati pada pandangan kasar, tapi hidup si Allah SWT. Dan mereka jamin masuk syurga. Walaupun dia ma'rufin, walaupun dia siapakah dia, tapi kalau dia perang mati di dalam Islam, berperang syahid, mati syahid, dia dalam syurga. Itu jaminan daripada Allah SWT. Inna Allah syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah yuqatiluna fi sabilillah fayuqtaluna wa yuqtalun, kata Allah. Allah membeli. Allah ni nak beli dari kita. Allah buat ayat begitu. Saya tak tahu Allah buat ayat begitu. Sungguhnya Allah nak beli daripada kita ni, supaya berperang pada jalan Allah. Allah nak beli. Padahal Allah ambil kan kita nyambut dia kan. Pentah je padahalnya. Tak, Tuhan buat ayat begitu. Sungguhnya Allah nak beli daripada kita ni supaya turun berperang pada jalan Allah. Lalu kata Allah, kalau kamu turun pada jalan Allah, sebab kalau mati atau tidak, kamu tetap akan diberi syurga. Sebab kamu terbunuh, atau kamu bunuh orang, atau kamu dibunuh. Kedua-duanya, sama ada kamu mati atau tidak, kamu akan dimasukkan oleh syurga oleh Allah SWT. Akan diberi jannah oleh Allah SWT. Sama saja. Contoh macam kisah Khalid Walid. Dia tak mati pada perang-perang. Dia mati atas katil di rumah dia. Tapi sahabat dalam belakang padang dia, tak, kalau buka baju dia, paruh-paruh dalam perang, cuba buka baju kita, comel je kan. Belakang ada jerawat, ada apa-apa belakang tu. Tapi calon padang tak ada langsung, tuan-tuan, comel. Nak banding Khalid Walid. Tapi tak apa, walau Khalid Walid mati di rumah, tapi dia akan tetap mendapat ganjaran Allah SWT. Ketika zaman Umar Khattab, Khalid Walid ni seorang panglima perang, diturunkan pangkatnya oleh Sayyidina Umar Khattab. Kerana Sayyidina Umar bimbang. Tahu bimbang apa? Takut orang rasa menang Islam tu sebab Khalid Walid. Sebab Khalid Walid tak pernah kalah. Daripada dia sebelum Islam, selepas dia Islam, tak pernah kalah pada sekali. Sehingga Umar pendekatan turun dia daripada panglima perang kepada tentera biasa. Tapi ada kerana Umar Khattab ni seorang yang berjiwa besar, dia menerima keadaan tersebut. Ini contoh orang yang berjiwa besar. Tak pernah kalah dalam perang, tuan-tuan. Sebelum Islam dan selepas Islam. Sampai dia mati tak kata nak perang lagi. Tapi mati atas ketuhanan Allah. Tapi dia, saya yakinlah Khalid Walid akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, cerita perang dunia. Dan umat Islam telah berjaya menurut kuasa-kuasa besar ketika itu seperti Parsi di timur dan Romawi di barat, dan umat Islam mendapat kesempatan mempelajari dan meniru mereka. Itu penyebab bila dah kita masuk ke Eropah, Spanyol sebagainya, kita dapat belajar ilmu daripada mereka. Tak seperti Imam Bukhari di Bukhara di sebelah sana. Orang sini. Kan? Imam Syafi'i betul lah Arab. Tapi ada ulama-ulama yang besar-besar, yang bukannya Arab, menjadi ulama besar. Okay. Oleh itu, semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama di Parsi, Yunani dan lain-lainnya, mereka terjemahkan. Jadi buku-buku ni saat ketika mana penyebaran Islam, buku Arab diterjemahkan kepada bahasa mereka, kepada bahasa-bahasa mereka. Daripada bahasa mereka pula diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dia panggil zaman pertumbuhan ilmu, zaman pembukaan ilmu masa itu. Walaupun pada satu zaman tu berlakunya perselisihan umat selepas wafat Nabi SAW, zaman sahabat hinggalah kepada zaman Ali, dan berlakulah zaman-zaman selepas itu. Ya.
Isi kandungan buku-buku itu dan pemikiran-pikiran ahli falsafah kuno yang ada di dalam buku-buku tadi, semuanya mereka pelajari dengan tekun dan kaji dengan sepenuh penelitian. Sebab masa dia banyak, tak macam kita kan, makan dah sejam dah, makan sejam makan berhabis. Contoh sejam dah sejam je, tak cukup sejam, nak sembahyang lagi, nak makan lagi, itu dah. Tapi zaman tu tak ada dah. Dia tak sibuk dengan benda lain. Kita nak tengok WhatsApp lagi, kita nak tengok apa lagi, FB lagi, kita nak tengok macam-macam lagi lah tu. Zaman dia tak ada. Zaman-zaman tu zaman mempelajari ilmu, menimba ilmu. Zaman-zaman tu, dan zaman itu juga zaman-zaman menulis ilmu. Zaman kita ni dia dah semakin cepat. Bukan saja masa itu dibuang, banyak masa dibuang, malah perjalanan masa itu semakin cepat. Ilmu-ilmu baru yang mereka dapati di dalam buku-buku yang telah diterjemahkan itu turut merangsang perkembangan daya fikir umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir-pemikir baru yang berkemampuan melahirkan idea-idea yang baru pula. Namun tidak semua ilmu baru ini bersifat positif. Tak semua positif. Malah ada nanti ilmu itu boleh menyesatkan akidah umat Islam. Sebenarnya akhirnya ada golongan yang sesat. Banyak golongan sesat banyak, tak lebih banyak sesat. Kalau Syiah tu dah awal lagi, Khawarij Syiah tu dah awal lagi, zaman Sayyidina Ali tu, itu memang teruk zaman tu. Sehingga tak menerima Nabi pun ada. Mengatakan Ali tu lah Nabi, bukan Muhammad tu Nabi. Sampai menuduh isi Nabi. Banyak je kalau tuan-tuan baca cerita dia. Sesak nafas sesak nafas. Tuduhan-tuduhan kepada khalifah, tuduhan kepada Nabi. Siapa tak tuduh pada Nabi? Apa itu? Kan terlalu ta'asub pada Ali karamallahu wajhah. Dah bunyi dah tu. Tetapi dengan semangat kebebasan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang berasaskan wahyu ilahi, para intelektual Muslim dan ulama Islam mengkaji pemikiran-pemikiran baru itu, sejauh mana persamaan dan pertentangan pemikiran mereka dengan akidah dan taib yang telah tertanam di hati setiap orang yang beriman. Pujulah kita ni, daripada zaman ke zaman lahir je ilmuwan-ilmuwan yang baru. Cuma kadang-kadang ayolah, ilmuwan-ilmuwan tu ada juga ilmu yang menyusahkan. Ada. Kamu zaman sekarang dengan timbul lah macam-macam pula. Ilmuwan-ilmuwan tu dia ilmuwan lah, bukan kata-kata dia jahil tak, tapi cara dia menyampaikan ilmu tu menyebabkan orang keliru, menyebabkan orang salah faham dan berbagai lagi. Jadi begitulah keadaan kita, terutama di akhir zaman ni, dengan lemahnya iman yang orang kita, dengan tumbuhnya ilmuwan seperti itu, menjadi orang panggil, menyebabkan zaman kita ini semakin keliru, semakin semakin teruk lah zaman kita ni. Kerana itulah kita perlu datang untuk ilmu, belajar dan sebagainya, kan, untuk menjadi benteng. Allah dah sebut, wa iza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzi la nu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila kamu baca Quran, baca ni maknanya belajar. Baca Quran, belajar hadis, belajar ilmu yang lain, di mana akan menjadi benteng antara kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat situ kita kena faham, ya. Jadi itu kita nuntut ilmu, supaya ilmu lah menjadi benteng kepada kita. Sebanyak musuh di luar tu, musuh-musuh banyak yang boleh mempengaruhi pemikiran kita,
Walaupun ada ilmu-ilmuan, tapi ada juga ilmu-ilmuan yang mengacau pun ada, ya. Tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam kemudiannya menjadi berbahasa di kalangan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam sehingga berkembang menjadi suatu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan kewujudan Allah dan mengetahuikannya, di mana ilmu ini dinamakan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, dan yang kita belajar inilah kita belajar ini. InsyaAllah kalau ada umur lagi panjang, kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang ada pada sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.